Korang perasan tak? Budak-budak sekarang semakin lama semakin hilang semangat patriotisme dan perpaduan dalam negara kita. Sedangkan negara kita Malaysia ni sebenarnya adalah contoh negara yang terbaik yang pelbagai kaum dapat hidup dengan aman dan harmoni bersama. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia, nak tak nak, kenalah bantu generasi-generasi baru ni untuk menaikkan semula semangat patriotisme mereka. Korang rasa cara apa yang paling berkesan? Firstly, untuk kita tarik perhatian atau kita nak semai perasaan patriotisme, mestilah mula dengan budak-budak ataupun murid-murid ataupun pelajar-pelajar. Jadi kita mulalah dengan sekolah. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak perkara yang kita lakukan, apakah perkara yang paling senang untuk kita lihat manusia ataupun rakyat Malaysia ni bersatu? Korang rasa apa? Sukan, betul tak? Bila kita bersukan, tak kira Melayu, Cina, India ataupun Bumiputera dan sebagainya, kita bersatu di bawah satu bendera iaitu Malaysia. Nak tak nak, kita akan sokong negara kita Malaysia. Even kita tak kenal pun tim tu siapalah orang tu kan. Dan kalau kita main bola contohnya, bila negara kita berlawan dengan negara lain, kita akan begitu bersemangat menyokong negara kita Malaysia dan kita bangga dengan negara kita ni. Bila kita pergi ke luar negara, sukan C dan sukan Asia dan sebagainya, kita akan tengok bendera Malaysia kita kat mana. Manakah negara Malaysia kita dan apakah pencapaian kita ada. Jadi, memang cara terbaik bila kita lihat kepada benda-benda tu semua, cara terbaik sebenarnya adalah kehadiran bendera Malaysia. Jadi apabila Kementerian Pendidikan Malaysia telah meletakkan satu langkah baru, iaitu lencana bendera Malaysia di baju sekolah, itu merupakan salah satu cara yang cukup bijak. Kerana contoh, kalau kita tengok perlawanan antara JDT bertemu dengan Kuching City dalam bola sepak, ada tu last game untuk Liga Super. Yang datang ke stadium tu agak ramai untuk menyokong Kuching City kerana saya rasalah memang ada bendera Sarawak tu ada dekat baju mereka. Jadi dengan ada bendera Sarawak tu, mereka merasakan itu bukan tim Kuching tapi itu adalah tim Sarawak. Jadi ramai Sarawakian yang turun untuk menyokong kat situ. Jadi saya rasa, nampak tak efek bendera tu kepada orang-orang muda dan kita lah, bukan orang muda saja. Bola sepak ni semua suka, ada orang tua suka, ada yang orang muda suka kan. Jadi betapa bendera itu melambangkan ataupun membawa kepada satu semangat yang luar biasa. Dengan adanya pemakaian bendera Malaysia, lencana bendera Malaysia di pakaian sekolah, kita confirmly, insya-Allah kita akan dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam diri murid-murid dan kanak-kanak. Seterusnya memupuk perpaduan. Macam saya kata tadi, bila bersukan ada bendera Malaysia, kita dah tak kisah warna kulit, kita sokong asalkan Malaysia. Tak percaya, cuba kau tengok badminton. Kan? Orang Melayu ke Cina ke India, kita sokong siapa yang saja yang main. Betul tak? Dan juga menonjolkan identiti kebangsaan. Dekat situlah kita tunjukkan kita ni orang Malaysia. Even kalau dalam bola sepak tu ada permainan naturalisasi pun, tapi bila dia pakai baju Malaysia, kita cukup bangga dengan Malaysia tu, dengan mereka, sebab mereka adalah pembawa bendera Malaysia. Okay. Dan menunjukkan sikap bertanggungjawab disiplin. Macam mana dengan pemakaian lencana tu dapat menunjukkan bertanggungjawab dan disiplin? Sebab kalau kita tengok pada arahan yang diberikan, bila kita pakai lencana tu, kita kena pastikan lencana tu sentiasa bersih, sentiasa cantik. Dan kalau kita rosakkan lencana bendera tu, kita kena tukar yang baru. That mean bukan nak suruh korang tukar baru je setiap masa, tapi sejauh mana kita boleh jaga lencana bendera Malaysia tu, murid-murid dia boleh jaga. Seperti mana kita pergi camping, kita diberikan satu telur, kita kena jaga sepanjang 3 hari 2 malam kita bercamping itu. Itu yang paling penting. Jadi dengan adanya lencana itu, murid jaga elok-elok sebab tak nak rosak, dan itu sebenarnya memupuk semangat ataupun sikap bertanggungjawab dan berdisiplin. Nampak tak? Benda tu nampak kecil tapi sebenarnya ada efek dia. Kau bayangkan, kau asyik rosak je, asyik hilang lah, patah lah, kan dah tak bagus. Jadi kalau tak nak bazir, pakai, jaga elok-elok. So itulah dia punya tanggungjawab dan disiplin. Dan ia juga sebagai tanda penghormatan terhadap negara. Arahan dalam pemakaian itu, kita tak boleh nak suka-suka tambahkan bendera Malaysia itu dengan benda lain. Dengan kita mematuhi arahan tersebut, maka kita menghormati negara kita Malaysia. Dan yang paling penting, dengan adanya bendera Malaysia, kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Dan kalaulah video pelajar kita dirakam untuk perkongsian bersama negara lain, kita tak payah sebut dah negara mana, itu adalah daripada negara Malaysia. Jadi ini adalah satu langkah bijak oleh kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya cukup menyokong usaha untuk pemakaian lencana jalur gemilang di Malaysia. Cikgu-cikgu, apalagi kita pun pakailah, menunjukkan kita juga memberi sokongan kepada mereka. Dan ia tak mendatangkan kesan negatif, sebaliknya banyak kesan positif daripada negatif. Korang setuju ke tak setuju? Nyatakan komen dan pandangan korang. Jangan lupa subscribe dan tekan butang like.